Semua, Assalamualaikum. Malam-malam raya ni aku buat live. Aku ingin nak tolong kakak-kakak aku. Kemas rumah, pasang langsir. Apa-apalah yang patut buat pada malam raya. Ni tengok Along. Along tengah pasang langsir. Aku kena tolong lah. Long, nak tolong apa Long? Ya, aku tolong pasang ni. Tu dah pasang dah. Long, okey Long? Okey. Dah settle ke? Dah. Okey, kita tolong kakak-kakak yang lain pula. Korang tengok pula Angah aku buat apa malam-malam raya ni. Ya Allah. Angah buat apa Angah? Adik, janganlah bising. Akak nak kena siapkan kerja sebelum raya ni. Alah. Tak bising. Adik nak tolong ni. Tak payah. Bagilah adik tolong buat kerja rumah. Tak apa. Kau buat tolong kakak-kakak lain. Okey, tak apa. Kita ada lagi seorang. Ada Kak Cik. Okey. Kak Cik buat apa Kak Cik? Adik nak tolong tengah live ni. Tak payah nak buat rajin sangat. Dia tak rajin pun sebenarnya. Dia live je lebih. Jangan percaya ya. Kita tolong letak pinggan. Lagi kak. Nak tolong sangat kan lah. Okey, tengok. Viewer makin bertambah ramai lah. Okey, kalau nak tahu saya tengah buat live untuk tengah kemas rumah. Akak saya akak tengah kemas ke kak? Akak dapat banyak beg ni kak? Beg awak. Nah, gimana kak? Kak saya tengah buat live ni. Akak jangan macam-macam. Ya Allah, dengan beg bagasi dengan beg Astaghfirullahalazim. Kak, Selamat Hari Raya. Selamat saya. Bye-bye. Lama makcik tak nampak, dah setahun kita tak jumpa. Awak seorang je ke? Tak kahwin lagi ke? Lah, setiap tahun manalah suaminya? Bila lah makcik nak tengok kamu datang berdua? Tak teringin ke nak salam cium tangan suami di pagi raya? Bila makcik nak tengok? Fiza kan? Fiza. Dah grad kan? Oh, grad. Dengar cerita anugerah dekan. Makcik dengar. Tahniah ya. Dapat kerja mana? Gaji besar ke tak? Gaji besar tak? Anak makcik kerja ni. Engineer dekat Petronas. Awak kerja kat mana? Anugerah dekan takkan dah dapat kerja ni kan? Mesti gaji besar juga kan? Berapa puluh ribu gaji awak? Oh, dia bukan dengan cerita anugerah dekan. Makcik dengar. Bertanya ya. Dapat kerja mana? Gaji besar ke tak? Anak makcik kerja ni. Engineer dekat Petronas. Awak kerja kat mana? Anugerah dekan takkan dapat kerja ni kan? Mesti gaji besar juga kan? Berapa puluh ribu gaji awak? Fiza cerita lah. Makcik kerja kat mana? Gaji berapa puluh ribu? Cepatlah makcik bukan nak duit kamu. Makcik nak tahu je. Kuih raya. Ada sikit lah. Yasmin. Ingat makcik lagi tak? Makcik tengok setahun je. Makcik tak jumpa awak dah makin bulat. Makcik tengok awak ni. Bahagianya awak nampak. Awak dah ada boyfriend ke? Dah ada boyfriend? Bagilah tahu makcik. Boyfriend orang mana? Cari boyfriend elok-elok sikit tau. Jangan cari yang kahwin dua. Ramai penyondol kat luar sana tu. Awak hati-hati sikit. Bagilah tahu. Tapi bulat-bulat ni jangan bulat sangat. Nanti penyondol datang nanti kacau awak punya boyfriend. Bagilah tahu makcik orang mana. Bahagia dia nampak sekarang ni bulat. Okay guys, sempena Hari Raya ni, Dato' MA nak berikan sumbangan kepada golongan-golongan gelandangan. Okay, jom kita terjah sikit lah golongan-golongan. Kita temu ramah, bukan terjah, temu ramah.
Okey. Makcik, boleh saya interview sikit tak? Nama makcik siapa? Makcik Rahma. Anak makcik ni nama siapa? Siti. Okey. Umur berapa ni? Dah jenam. Dah jenam. Okey. Okay, kita tunggu Dato' MA jap sampai kan? Okey, Dato' MA. Boleh saya tahu berapa sumbangan yang Dato' MA nak berikan? So hari ni kita bajet 20,000 untuk hari ni. Wow, Kita banyak tengok ada kan? berapa orang yang kita nak boleh bantu. Okey, okey. Okay, rakam betul-betul. Okey. So ini untuk makcik. Ada lebih kurang 10,000 saya rasa. Boleh bantu sekolah anak makcik. Beli baju raya. Ini untuk anak makcik. Beli baju raya, makanan. Dan ini ada sikit makanan lah. Sumbangan daripada saya. Okay, ambil gambar. Okey. 1, 2, 3. Okay. Ingat Dato' MA. Okey. Wah, Mak dapat duit raya. Boleh beli baju raya ni. Jom kita tengok. RM1 je. Apa ada RM1 je? Lepas ni. Nak beli baju raya RM1 je. Tak nak lah. Nah, ambil balik. Banyaknya makanan. Tak tahulah nak tapau yang mana satu ni. Daging, roti john, tembikai. Nak tapau mana? Apa sedap lain? Boleh tak nak bawa balik ni? Nama kita lah. Mana je orang bawa balik? Nama kita. Sekarang Koyak je. nanti. Boleh. Tak ada kan? Boleh. Sayanglah. Kan makanan dah banyak. Tapau tadi. Boleh jadi. Jadi kena pastikan. Kita ambil gambar dah. Okey. Kami dari Akademi Al-Qudwah Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Minal aidin. wal faizin. Kullu am. Wa antum bil khair. Selamat raya. Selamat raya.